Purnama. Ulama, siapa yang membaca istighfar yang diajarkan Nabi Khidir AS satu hari 4 kali, iaitu lepas subuh, maka dia termasuk daripada golongan yang dicatatkan oleh Allah Ta'ala, termasuk daripada wali min awliyaillah, bahkan termasuk dalam senarai daftar wali kutub, tuan-tuan. Apa doanya? Allahumma fil li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Ini saya ijazahkan pada tuan-tuan untuk amalkan, insya-Allah. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya. Faham tak kenapa saya tersasul sebagai sampah sarap kan? Baik, jadi dalam video tu saya tak kenal siapa ustaz yang bercakap itu, tapi dia kata yang pertama saya nak ulas kata ulama. Mula-mula sekali kata apa? Kata ulama kan? Ulama mana tu? Apa siapa nama ulama ni dan apa rujukannya? Okey. Dan yang ulasan kedua pula, istighfar yang diajar oleh Nabi Khidir kononnya. Macam mana ulama tu tahu itu Nabi Khidir? Nabi Khidir dia pakai name tag ke? Dia bawa bendera ke? Saya Khidir, saya Khidir. Macam mana kamu tahu itu Nabi Khidir? Entah-entah syaitan yang menyamar sebagai Nabi Khidir. Kan? Entah-entah siapa dia pergi jumpa, entah yang dia sendiri anggap Nabi Khidir. Sebab kamu nak kata itu Nabi Khidir, dia mari macam mana? Saya Khidir. Maka inilah istighfar. Kan? So how you know in the very first place itu adalah Nabi Khidir. Kemudian yang ulasan yang ketiga, bila dah baca istighfar itu, istighfar ni ialah kita mohon keampunan terhadap dosa-dosa kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia punya fadilat tu bukannya diampunkan dosa. Bukan yang dengan diampunkan dosa, dengan tu dapat masuk syurga ke apa, tapi apa ya? Golongan yang dicatat oleh Allah, termasuk daripada wali-wali Allah. Sebelum ni saya telah jelaskan kan, wali Allah ni adalah orang beriman dan bertakwa. Kalau kita rujuk surah Yunus ayat 62-63. Okey, so ini tak nak jadi wali Allah, baca istighfar tersebut. Bahkan termasuk dalam senarai daftar ni yang saya sebut waiting list tadi. Senarai daftar wali kutub. Senang nak jadi wali kutub. Okey. Ini fadilatnya yang dikata golongan yang dicatat oleh Allah SWT. Bila kamu nak kata oleh Allah SWT, kamu dapat wahyu daripada Allah ke? Macam mana kamu tahu Allah akan memberi fadilat sekian-sekian ni? Sebab kita hanya boleh tahu sesuatu amalan tu fadilatnya yang Allah akan bagi bila Allah sendiri sebut dalam Al-Quran dan atau Rasulullah SAW sebutkannya dalam hadis yang sahih. Sekarang ni kata ulama, sejak bila ulama ni boleh menjanjikan sesuatu bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab mula-mula dia kata ulama kan. Kemudian fadilatnya apa? Golongan yang dicatatkan oleh Allah. Maknanya Allah akan mencatat. Macam mana kamu tahu? Kamu WhatsApp dengan Allah ke? Kamu email dengan Allah ke? Kan, nampak tak? Mereka ni bukan sekadar tak segan-segan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Atas nama Allah pun mereka tidak segan-segan untuk berdusta. Okey, baik. Ulasan yang keempat, saya ijazahkan kepada tuan-tuan untuk amalkan. Okey, ijazah-ijazah ni, para penonton sekalian, perasan tak? Apabila Rasulullah SAW mengajar sesuatu zikir, sesuatu doa atau apa-apa amalan, ada tak baginda ijazahkan? Tak ada kan? So, ijazah ni adalah satu karut marut di kalangan sebahagian ataupun segelintir orang agama sekarang ini. Sebabnya tidak lain, tidak bukan untuk memasyhurkan dirinya sendiri. Agama ni mereka jadikan satu alat untuk memasyhurkan dirinya sendiri. Supaya bila orang tu amalkan, dalam kes ini ijazah, istighfar Nabi Khidir, bila dia cerita kat kawan ni, oh saya dapat ijazah daripada ustaz ni. Dia telah mengijazahkan saya untuk mengamalkan zikir ni, doa ni. So, secara tak langsung nama ustaz tu akan disebut-sebut. Samalah juga dengan mana-mana ijazah lain, amalan yang lain yang diijazahkan. Tujuan ijazah tu ialah untuk memasyhurkan orang tu sendiri. Supaya nama-nama dia disebut. Okay, supaya namanya disebut-sebut. Okay, ini adalah satu lagi. Mereka ni, tak apalah, kaki tekan brek. Kaki tekan brek. Okey, jadi nampak ya sampah sarapnya yang diajarnya, yang kita dengar apa macam projek membodohkan umat, bukannya memandaikan umat. Baik.